apa? Aveta ni memang lain macam. Kelak pula motocross macam ni. Bagi yang tak pernah nampak lagi, ni dia Aveta VTM 250. Harga pun bawah RM15,000. Kalau abang nak beli motocross macam ni, Radial RM30-40,000. Tapi Aveta boleh bagi harga bawah RM15,000. Enjin pun boleh tahan padu juga nak buat off-road. Ground clearance dia pun tinggi. Siap ada skid plate lagi. Skid plate ni penting juga kalau abang nak off-road. In case terkena batu ataupun dahan tak rosak lagi kita punya enjin. Selain tu untuk spek off-road, Aveta pun bagi siap handguard. Muffler yang sama tinggi dengan paha ni, abang nak buat redah yang tak ada masalah. Untuk absorber pula dekat depan pakai upside down fork. Dekat belakang pula pakai monoshock. Untuk tayar pula ada single disc brake. Tu piston caliper dekat depan, single disc brake, single piston caliper dekat belakang. Agak-agak abang nak off-road kan, nak ikat barang dekat belakang ni, boleh letak barang. Meter pun Aveta bagi meter digital, tapi digital biasa je lah. Tengok dia punya seat ni pun data dah memang khas untuk off-road. Tapi kalau abang nak buat jalan biasa pun boleh, tahan dengan tak tahan je lah. Dekat sebelah kiri ni ada ABS, boleh on off. Siap ada USB port lagi tau. Sebenarnya ada macam-macam lagi features dia. Kalau abang nak tahu lebih lanjut, tekan jemput biru, nanti kami rojos more detail. Selama ni member ajak tapi tak ada motor yang sesuai kan. Sekarang dah ada dah. Abang tunggu apa lagi? Jom beli sebiji dengan kami.